Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, buat masa ini, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan kawasan-kawasan di bahagian utara Semenanjung. Hujan yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke tengah malam nanti. Oleh demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada serta dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat, lebih tertumpu di bahagian utara Semenanjung, termasuklah di sekitar pedalaman Selangor, Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di sekitar selatan Semenanjung, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian Sandakan dan juga Tawau di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Bintulu, Mukah, Betong, Kapit dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengemas kini dan mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 29 Oktober nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Malaysia Madani, rakyat disantuni.